Siapa dia tukar nombor telefon baru, tiba-tiba nak masuk app Pautang tak boleh, untuk masuk caingan seat kola kering. Kerajaan Air buka projek, kita bayar setengah, kerajaan Air bayar setengah tu dah. Hari ni ada ukar masalah dia. Lagu mana kita mari tengok bersama. Mula-mula kali kita masuk di app Pautang. Narek dia ni ada rupa lagu ni dah. Ada rupa lagu ni. Ni narek dia lagu ni. Lepas tu kita tekan di profile. Ni profile. Kalau kita wong klum tu dah. Sudah kita masuk, dia nak pergi jadi muka lagu ni dah. Dia nak ada nama kita, nombor terusak kita. Tu dah. Lepas tu tekan di pula sini dah. Tempat kita buat wong klum tu dah dah. Tekan masuk, dia nak mari di sini iaitu komun suan tua. Mari sini tengok sikit belah lek kanan saya ni, dia ada ni buat komun kantito. Komun kantito ni tekan di sini baik tahu wong klum ni. Tekan masuk dah. Sudah tu masuk muka ke khai komun kantito. Dia nak ada nombor hok dulu. Nombor hok dulu dah. Lepas kita tukar di nombor baru dah. Tekan sini bateri lagi. Tekan masuk siap. Dia nak mari sini. Ke khai bermutu. Dia nak ada nombor hok dulu sini dah. Kita rabuh nombor dulu. Rabuh siap, boh nombor baru. Boh nombor baru, sudah siap, tekan bantuk. Tekan bantuk siap tu, dia nak talik pin. Talik pin dah. Gi di ข้อความ itu kita jinjang siap belaka tu. Tahu tu sudah. Siapa dia, waspada pedah video ni. Sebar untuk saudara kita, boleh buat belaka dah. Takut ada lekat masalah sebab dalam tempat 20 sampai 40 ni dia mula buka long tabian dah. Lepas tu dia ambil Skoda 20 juta ke dalam negeri Sia ni. Makna kata kena bubuk jugalah masuk dalam tabian. Baik kita buat cadangan siap-siap belaka dulu untuk jadi kemudahan bagi kita apabila sampai masa dah. Okey, wassalam.